آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali bersyukur kita ke hadirat ilahi Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita kalungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa qudwah dan juga uswah, contoh tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jugalah Nabi yang kita bermohon syafaat, yang digelar kata permohonan syafaat yang terbesar sekali, iaitu di hari himpunan mahsyar nanti. Maka bagi kita banyaklah berselawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli halin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sebenarnya muhadarah kita, pelajaran kitanya adalah tentang mengaji tafsir. Tetapi amo rasanya kita alih malam ni ambil jadi malam istimewa luar pada malam-malam yang belajar lain. Munasabahnya kita masuk di bulan Rabiul Awal, ataupun bulan yang kita gelar sebut lekat mulut kita, orang panggil bulan Maulud. Bulan Maulid, bulan Maulud. Kalau bahasa kita sekampung tu sebutnya panggil bulan ni, bulan Rabiul Awal ni kak bulan Maulud. Kebanyakan kita buat ihtifal perayaan mengingati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan munasabahnya Nabi itu diberanakkan pada bulan ni, iaitu bulan dalam bilangan Islam 12 bulan tu dia ada nama bulan sonya nama Rabiul Awal. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Tuhan sebut dalam Qurannya sesungguhnya bilangan bulan iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan. Bukan kata kita duk bilang turut Islam kita ni bilang duk turut apa ni bilangan hok Rom ke, bilangan hok Buddhis ke, bilangan daripada country weight hok Hindu ke, ataupun bilangan mengikut berhama agama Pram ke, bukan. Kita bila 12 bulan tu sebagai mana Allah Taala sebut dalam Quran 12 bulan. 12 bulan jak Tuhan kata semenjak mana-mana lagi hitungnya Tuhan hejah hitungnya 12 bulan. Orang yang kata agama lain dia ambil dia rekod tak, sebenarnya dia ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu berlakulah 12 bulan. Maka dalam 12 bulan ni sebagaimana hitungnya dalam Islam kita bilanya ambil daripada bulan yang pertama, munasabah panggil bulan pertama, hijrah tak bulan pertama dalam Islamnya adalah bulan Muharram, bulan Safar, lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lepas tu Syawal. Lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah. Lepas tu mari Muharram semula. Bilangnya bulan. Muharram adalah
orang panggil Muharram. Haram maknanya bulan tu Tuhan lari, tawi perih. Tawi dari musim tu musim lain-lain Allah Taala benar kalau masa dulu orang dulu-dulu ni dia patah lah. Kalau bulan Muharram ni dia tak perih, tak tubik perih. Habis digelar kata Muharram, hari perih, dan juga dibilai kata bulan tu bulan mulia. Bulan Safar daripada sifir, maknanya zero, kosong. Bulan tu adalah bulan kosong. Pas kita jangan duk bilai. Sepuluh hari kita duk bilai kata bulan Safar ni bulan bercendai. Dah sifir bahasa Arab ni kosong kan. Kalau kerja apa boleh kosong siapa dia nak tambah dia boleh ke Safar tu. Sebenarnya bukan balas tu. Itu nama yang diletakkan munasabah, mana bulan tu adalah bulan yang orang qabail Arabiyah dulu ni orang panggil mengosongkan. Kosong. Kerja demo, orang panggil demo tak sungguh mana. Habis digelar kata sifir. Jadi Safar. Kalau bila satunya sifir, wahid, ithnin, thalatha, arba', ambil di sifir. Sifir mana kosong. Lepas pada Safar tu adalah bulan Rabiul Awal. Rabi' ni apa? Mana Rabi'? Rabi' ni Kemih. Rabi' orang panggil subuh. Bahasa Sia kata gana ke? Subuh. Rabi' kalulah musim dalam negeri Arab ni dia ada musimnya panggil musim Rabi'. Rabi' mana apa? Radu bai mai pli. Mula subuh tubik. Tubik yang pertama mana apa? Rabiul Awal boleh ke subuh yang pertama. Lepas tu Rabiul Tsani ataupun kita panggil Rabiul Akhir, iaitu boleh ke subuh yang kedua. Kita belum daripada nak kecek tentang Maulidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa ada dalam kepala kita buat mikir mari. Apa tu Nabi kita ni diperanakkan pada hari. Pada hari tu, lepas tu bulan tu. Pada hari Senin, 12 hari bulan daripada bulan Rabiul Awal. Apa dia tak pilih bulan Muharram ke? Ataupun hebat lagi ke? Tak boleh puasa lalu ke? Walaupun masa tu anak Nabi tak ada lagi syariat suruh puasa, suruh semaya tu. Tapi geno. Sebab apa? Sebab apa? Allah Ta'ala tu buatnya Nabi ni dilahirkan, mana diperanakkan sampai ke ma. Timur tubiknya adalah di bulan Rabiul Awal. Apa Sebenarnya nak royaknya apa? Bulan lain, kalaulah Tuhan kandak, Tuhan letak beranak di bulan mana-mana pun boleh. Supaya Nabi lain-lain ada beranak bulan lain. Supaya ngafuk kita beranak. Orang tua tu beranak bulan mana? Bulan tu. Bulan Safar, bulan Muharram. Ada setengah mak dia beranak dalam bulan Ramadan. Puasa sampai ke bulan puasa. Ada setengah orang dia gerbe dan sebagainya. Tapi apa Rasulullah Tuhan pilih beranak dalam bulan Rabiul Awal. Abang tengok di beberapa kitab ulama membui huraiya. Allah Taala kehendak tak ada payah, tetapi kehendak kepada seorang wiraburut, seorang ni orang panggil orang number one, nombor satu sekali dalam dunia ni tak ada dah. Dan nombor satu dalam cakawan ni, dalam orang panggil rebut cakrawala ni. Apa dia pilih hari tu? Kerana munasabah pada orang panggil kata bulan tu dibilai kata Rabi'. Rabi' ni orang panggil dia kota buka semata.
supaya kalau bunga, okey. Bunga ni dia kemih tu, orang panggil Rabi' tu kemih. Kemih. Dia tak jadi wudu. Kalau lah kita kata tak nak bulat, di bulat jamad. Jamadul awal, jamad ni apa? Beku, kerah. Tapi kalau Rabi' mana qad buka semua. Tu munasabahnya. Habisnya, apa bulan ni? Ulama tak kata bulan yang mulia, kerana bulan ni bulan yang diperanakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Habis itulah bulan ni jadi mulia. Apa hak sakut dengan Nabi tu mulia. Apakah malaikat Jibril tu mulia? Kerana malaikat Jibril tu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi benda yang sakut dengan Nabi ni adalah dibilai kemuliaan yang luar biasa. Lepas tu kita buat soalan, apakah orang bilai kata tahu apa Nabi beranak? Orang budak tadika dan kita semua pakai sebut kata beranak tahu gajah. Kok mana panggil tahu gajah? Hari ni tak berangi kata tahu pelanduk. Tahu rimah ke? Tak payah ada bilai juga deh. Orang kita tak payah beranak tahu apa. Cuak celu kang tok merong masing. Ingat tak? Tu ya ada boleh. Zu tahu apa Zu? Dulu orang tu ya ada tahu, dia bila tahu 12. Orang panggil sipsa nak kasat tu. Orang panggil marung masing. Marung ni apa ular besar. Naga boro. Tahu tu dah tu, mana? Hok tu dia orang panggil belik orang sungguhlah. Nyawa tak lepas dengan orang lain. Tetapi hok Nabi beranak bila kata tahu gajah, ia sebab peristiwa berlaku. Berlaku pada tahu hok Nabi beranak tu tahu orang dah berubuk nak berutuh Kaabah. Jadi tekah cang waktu itulah Aminah beranak kepada Nabi Muhammad. Ya gini, kita orang dulu kalau orang panggil, dia Pak Do ni beranak tahu mana? Dia kata, lepas pada musuh Jepun 2 tahun. Tak gitu. Orang bilai, kerana dia nak bilai poso, kerita tawat ke sawat masa tu, boleh hijrah apa, dia tak ada bilai lagi masa tu. Kerana dia nak bilai kena kira, tahu mana? Dia mau kata, tahu tu, tahu Jepun. Bukan Jepun. Hak ni kata, hak ni nak. Hak ni tahu bah besar. Hak ni kata, dia belum ada bah besar 2 tahun. Bah besar hak air naik merah. Maka bila balas tu, begitu juga sungai kata bila. Orang ada juga orang soalan kata, apa bila kata tahu Nabi tu, gino tak bila hijrah ke, tak bila kereta satawat ke, tak bila gitu. Kerana bila tahu tu jadi satu orang Arab ingat benarnya tahu tu peristiwa yang berlaku luar biasa. Jadi tahu Raja Abrahah mari nak musnahkan Kaabah. Habis tu bila kata tahu gajah. Tu je. Tu. Baik. Nabi SAW ni beranak ni belum pada dia nak beranak ni orang Yahudi yang duduk di kawasan Madinah ni dia ada buat persiapan dah. Ni ayat kata planning Yahudi ni jauh dan jarak panjang. Habis jangan seko main-main dengan planet orang Yahudi yang mana pergi duduk sewa makan tanah siapa-siapa dia. Yang mana di hari ni pun pakat mula khabar dah. Lah ni siapa kok Phuket tu banyak dah. Siapa orang nak masuk hidup mana tak boleh dah. Yahudi ni dia boleh duduk, dia rangka, dia tak plan dia jago kena.
Kata siapa setara mana tu anu. Dan Yahudi ni pada masa tu dia dalam kitab Torah dia tu, kitab Taurat dia tu ada sebut dah tentang kelahiran Nabi SAW. Nabi yang terakhir ni, Rasul yang terakhir ni adalah akan diberanak dalam kawasan Jaziratul Arab, di kawasan bumi Arab. Dan bumi itu, kawasan bumi Arab orang panggil Jaziratul Arab lah ni kau masuk kawasan ni, Saudi kalau lah ni negeri. Saudi, Oman, kota Bahrain tu masuk Jaziratul Arab. Lepas tu sebelah lepas tu orang panggil Syam dah. Kalau naik ke Jordan, naik Suria, naik ke Palestin, naik sampai ke Lebanon, naik sampai ke separuh kepada Turki tu orang panggil kawasan negeri Syam. Ada bawah tu orang mari ni orang panggil Jaziratul Arab. Kawasan Tawan Oklan ataupun negeri-negeri Arab. Dia tahu dah, habis itu orang Yahudi dia beralih buat dia mari duduk dah tapak duduk di Madinah. Dia buat tapak duduk dah. Tujuan apa tu? Orang panggil kata tujuan mari tadah boleh. Semoga kita tahu kata hujan nak turun, selorang buat turun air kotor, kita tadah situlah. Kerana orang Yahudi ni dalam bicara yang dia ni, dia bila kata Nabi dan akhir Nabi, Rasul, akhir zaman ni adalah tergolong daripada anak cucu Fok Bani Israel juga. Kerana kebanyakan Nabi dan Mursalin semua tu adalah daripada Fok Bani Israel. Hak bahasa lain tu apa orang? Tak ada banyak orang. Kebanyakannya hak jadi Rasul ataupun jadi Nabi saja adalah kebanyakan daripada Fok Bani Israel. Maka dia pergi capak jala boleh-boleh lah. Kerana hak akhir ni tak beranak. Dia kata tak beranak dalam bumi Palestin tak ada beranak dalam bumi Kanaan tak. Macam Nabi Musa di situ juga. Itu Nabi Isa di situ. Di kawasan bumi itu. Hak kawasan negeri Arab tak ada kan. Maka dia hijrah hidup sana. Duduk tapak situ. Beratus-ratus tahun dia duduk tunggu situ dah tu. Lama. Dah tahu tanda-tanda kenabian pun dia tahu. Dan hari malam yang dikatanya Nabi ni akan diberanak, dia tahu. Dan orang yang duduk tunggu, orang panggil Sailab, orang yang duduk jadi nuai kau krong, hok dia, hok besar sekali bagi Yahudi. Duduk di Madinah ni yang diketuainya oleh seorang pala perai juga, orang Faris, orang Aswin juga, namanya Sam'un. Kalau bahasa Inggeris kau dia panggil Samuel. Sam'un ni lah orang hitam semua gerak-geri kata sehingga sampai ke Nabi nak besar. Pisah nak alahana dah jadi dah kena bunuh budak ni. Kerana tak mahu ada Nabi, jadi Nabi hok daripada keturunannya Adnan ni, Qahtani ataupun sebelah balik Ismail ini. Sehingga banyak kali dia nak bunuh Nabi tapi tak jaya. Kerana Nabi ni dijaga. Dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga berlaku sekalinya tekah masa tu ketika Nabi masa kecil-kecil kelik di Madinah dengan mak dia pergi ziarah itu ayah dia saat ni tu. Mak dia sakit tengah jalan tu. Abu Talib ni bangak-bangak mari dengan kuda kerana tahu kata Fok mata gelak nanti nak semulih Nabi tu dia turut mari dah. Fok Sam'un ni dengan tentera dia. Tapi mari tepuh belaga dengan Abu Talib. Kau masa tu Abu Talib duk muda lagi gagah Nabi duk budak lagi. Ni rancangan orang Yahudi ni memang jauh panjang. Baik. Kelik kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi ni semenjak daripada kecil lagi, Nabi ni terjaga luar biasa daripada budak-budak lain. Nabi SAW ni ada satu ketika Nabi ni adalah sejak daripada kecil lagi bela kambing. Ada tukar rahmat kambing, helak kambing. Jadi pera kambing. Habis kata Nabi pun biasa sebut ketika dia itu jadi Rasul dah. Nabi kata kulul anbiya
Semua Nabi-Nabi ni daripada ra'i, daripada gembala kambing, orang pera kambing. Ada kira Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mana-mana. Ada satu ketikanya baginda Rasulullah ni masa kecil, ngoyak kata Tuhan jaga dia. Hari tu hari pesta, ramai besar-besar. Pagi tu Nabi tu baik lagi pera kambing sekali dengan budak-budak lain. Supaya dengan jamin kita kecil-kecil dulu tolong pera lembu pun kita kepak. Pak kita suruh pergi jaga lembu, kita tengok lembu, kira air lembu. Orang Arab ni nanti mungkin caralah kambing. Pakai budak-budak lain ni masa tu je ada main ni. Tahu dah kata ada tempat main ni malam tu kak. Pisahlah belai-belai. Nak tu baik pergi main tu. Nak pergi tengok main ni. Dengan dontri dengan apa ni. Nabi SAW duduk di situ tempat pera kambing dia tu. Dia kata, mung ni kena pergi kat Muhammad. Sampai ketika Nabi ni dilelak oleh Allah Ta'ala. Seolah-olahnya tu kayak katuk telinga dia. Jenera di situ. Jenera orang panggil fi makanin ghaira munasib. Pada tempat yang tak munasabah. Ada apa kayu halau sebahaunya. Dia duduk sene situ jenera. Apa kayu sebahau, panas dia kelik-kelik ni orang jenera ke tak? Tak jenera. Kalau tengah duduk panas ni. Ni jenera. Jenera sehingganya panas ni dia mau buat tu belik petai tu, dia mau tu kelik mari tu. Gerak dia tu baru dia lega. Ngoyak terjaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah nabi penghabis dan dia juga nabi kepada kita. Nabi ni kasih ke kita lebih daripada apa-apa lagi. Kita tu kita kasih kepada diri kita, kepada mak pak kita tu. Kita ukur, radap, lewe, tangguh kata kita kasih secara tu. Nabi tu kasih kita tu lebih pada tu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi. Ada satu kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di Madinah. Duduk dengan sahabat ramai-ramai. Satu ketika Nabi itu air mata. Ubay amato. Nabi kata gini, ashtaqtu ahbabi. Aku rindu, ingat sangat kepada ahbab aku, ahbabi. Pas sahabat lain tak duduk depan ni tanya lah. Alasna ahbabuka? Fuk kita ni tak jadi kekasihmu kan Rasulullah? Fuk sahabat-sahabat ni kan? Nabi kata la, antum ashabi. Fokmu ni jadi sahabat yang dekat dengan aku. Pasal apa dia ahbabi? Sahabat tanya, siapa dia kekasihmu? Ahbab. Siapa dia kekasihmu? Rasulullah pun jawab, dia kata ahbabi ni orang manusia yang dibakit, diberanakkan pada akhir zaman, dan dia tu tak ada berjumpa dengan aku, dan dia berimej dengan ajaran risalah aku. Tak biasa jumpa dengan aku. Lepas tu berimej dengan apa aku kata, dan dia beramal dengan sunnah apa aku ajar. Tu Nabi kata ahbabi, kekasihku. Mu ni sahabatku, munasabah lah mu ni tengok rupaku. Mu dia dengan aku, mu dengar lidah aku bertutur. Demo tu tak ada dengar lidah aku bertutur. Tak biasa tengok muka aku. Cumanya dengar khabar dan mereka itu berimej dan juga mereka itu patuh turut apa jejak langkah aku. Itulah ahbab. Terdiri daripada beliau. Terdiri daripada fok kita lah. Ayat kita ni terbilang daripada orang yang baginda kasih. Habis tu akidah kita nak sempurna ataupun tidak sempurna bersangkut paut dengan perasaan kita tu kasih ataupun tak kasih ke Rasulullah. Kalaulah orang kita akidah kemah ke molek tetapi tentang Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa tak ada geno kali. Rasa orang sebut Nabi itu tak ada rasa setup setan, tak ada rasa geno. Dicek kata kita ada nyakit, kita tak ada kasih sungguh. Kalaulah kita tak kasih ke Nabi berarti akidah kita tak sempurna. Kalau nak sempurna boleh akidah kita kena kasih ke Nabi lebih daripada kita kasih pada mak pak kita
lebih daripada kita kasih kepada anak bini kita, lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. Tu Rasulullah kata barulah sempurnanya iman orang. Habis dengan Rasulullah, geno-geno pun jangan wis siapa dia menghidup tek kata main. Habis kita tengok apa orang setengah-setengah orang hok kemas semua akidah mereka, demo tak jauh. Demo wak mengejek bully, wak gambar Nabi tu bik dalam berita. Murih je. Murih cara besar-besar ke. Tapi kita tanya cuba kata tanya pokok kita sini. Kau duk minum teh pagi betul. Demo tu dengar berita 2 hari kemarin tu bik dalam berita. Social Facebook ubik lako. Ni wak gambar Nabi tu pakak suka gege. Gamuk ya tu foto ni wak gambar Nabi deh. Suka. Jadi tak ada berasa sedih kena. Tak ada berasa kata marah ke kena ndak. Dari mana dah seorang lagi hok teruk. Hok teruk sikit. Orang panggil akidah dia tu akidah bobo boleh tak bobo bau itu. Oh, itu ikut dia lah. Dia biasa dia. Iwak ikut dia. Halang dia. Iwak halang bala boleh. Demo duk kata ke Nabi kita siapa tangga tu dia tahu halang bala. Wak kena ke dia. Siapa dia nak pergi makan dia boleh. Lah ni dunia memang from then. Tak ada cupcake apa dia nak buat lah. Siapa dia nak komen nak kata kena kata lagi. Dia tak ada berasa kena. Tak ada berasa kata-kata nak boleh. Kita orang kata kepok kita tu kita berasa kena. Tupung tu tak boleh nak duk dah kita. Kacik gigi ngak. Kalau duk boleh ok sikit. Ok sobar. Kalau tak sobar berkali kita tapar dia pun. Kerana kata kepok kita. Atau kata bini kita. Kata ketuk nyai kita. Dia mau kata kalau kata kita tapi pergi sana dengan pok kita. Masa mok pok tajam ni. Yang kata mok kita lah. Kata kita tapi idofak sana kepada mok pok. Berdesing. Tapi kita pelat. Orang kita terutamanya kita orang Melayu, orang kata kena ke Nabi apalah ana. Cecoi. Kenapa? Email kita ni tak ada nyala kan. Kalau nyala pengalilan pun tak apa dah. Ni tak ada orang kata jadi berapa kali ada nak apa. Berkali gitu je. Ni perlu daripada kita orang panggil kena menjilat. Orang panggil kena gonyoh, kena gahar semua email kita. Nak ayat kata sempurna email boleh, kita kena kasih kepada Nabi. Lebih daripada kita kasih kita lagi. Tu. Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada dah. Tuhan sendiri sebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ni Muhammad, Nabi Allah Taala puji kepada Nabi. Kata dalam merakamkan dalam Al-Quran, la'ala khuluqin. Nacamu ni mengatasi daripada segala akhlak-akhlak perangai orang atas dunia ni. Tak ada orang budi pekerti akhlak nak serupa dengan Nabi, tak ada. Tak ada orang. Dan apa dia buat adalah munasabah dan kena. Peracuap, mok, cok, kena lah dah. Hok dia buat, tak silap langsung. Itu Nabi. Habis luar biasa Nabi. Habis Tuhan kata, aku tak ada buat jenis makhluk pencipta aku nak sempurna supaya buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak ada. Cukup lekat dengan perangai dia, dengan rupa parah dia, dengan kedudukan dia, dengan keturunan dia. Darah DNA dia pun tak ada tempat nak tik. Hok bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni titih keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Habis apabila kita dengar tentang sejarah Isra' dan Mi'raj, Nabi pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, di langit yang 7. Tengok, dia tu orang tua seorang, lah nak serupa dengan aku. Gaya rupa nak serupa dengan Nabi. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikit abang nak sebut lagi, di antara orang yang menyifatkan tentang kedudukan dia.
Nabi ni bukan orang pesing telajak kecek dak. Orang panggil nak sang patik sampan dengan orang tu pakai kecek tak berhenti. Ya ada juga orang ni. Kecek peruk tak berhenti untuk nak orang tu orang panggil tu ngadak klik ke kita. Nabi orang bukan orang pesing kecek banyak. Kecek adalah Mekah Nabi kecek. Dan rupa parah Nabi SAW ni tak ada tempat nak tik. Nak tik tak boleh. Kalau orang kita ni kita boleh tik. Holding kena ni. Dia mau kata besar dakwah. Holding kena ni. Holding nampak halau dakwah. Holding kena ni. Holding nampak tinggi dakwah. Holding kena ni. Holding nampak kenek dakwah. Holding kena ni. Holding nampak perut bucik. Holding kena. Holding nampak kotel sangat. Jadi boleh tik banyak. Nabi ni orang panggil bobo molek. Orang panggil sedih. Sedap tengok dan orang tengok dia tak puas. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ummul Ma'bad ketika Nabi hijrah pergi ke Madinah. Pergi berhenti di satu kampung Badawi, berhenti situ. Orang Tino tengok. Orang Tino tua ni tengok ni, orang ada pasukan banyak, dia tengok pada Rasulullah. Namanya Ummul Ma'bad. Nabi berhenti situ nak makan susu. Dah go lari tu baik daripada Mekah ni nak tuju ke Madinah ni jauh. Sampai tu Nabi makan minum. Orang Tino tu dah cerita dia. Dia kata aku tak biasa tengok. Orang ke malaikat tak biasa tengok. Kalau rasa siye kat sang kata kena menut luar tek bacau tek wadai na gigok tu kena tak biasa tengok orang lah ni. Jadi orang ni cukup seekor nak kata kacau tinggi pun tak, nak kata kecek genah pun tak, bobo molek. Lepas tu dia sifat ni kita boleh tahu banyak di antara yang menyifatkan Rasulullah SAW. Ummul Ma'bad kata, aku tengok baginda Rasulullah ni jadi orang ni dada dia ni orang panggil lebar, bukul tu jadi bom molek. Jadi dada orang panggil ni perih jadi molek. Bukul molek, dada bukul ya ada orang kadang-kadang bukul dia nak mengaku itu ada juga. Kadang-kadang telajak terbukul dah ada juga. Kadang-kadang bahunya naik tinggi ada juga ya. Ada setengah tu bahu jatuh keloleh tu. Tak ada jadi amal perut tapi bahu jatuh. Nabi ni tak molek. So, yang keduanya dia tengok kata dengan ni kening ni. Jadi sama ni kening ni. Kening ni dengan kening lek ni. Sama. Serupa dengan sauh. Sauh mana? Dia serupa dengan kaus. Kausur ramah. Supaya dengan sauh panah, lepas tu sama deh. Kita cuba klik pergi suluh cuba main. So, tengok kening kita tu. Ataupun ambil gambar dia mau pukul lama tu. Tengok sama deh tak kita tu. Kadang-kadang kening panak sebelah. Ada setengah jadi tinggi sebelah, rendah sebelah. Kalau ada tanah dengan batah dekat itu, kau teruk lagi. Lain, tekah lah. Nabi ni duk molek-molek, kening, bom molek. Kita tengok orang Arab ni pun setengah orang hok jangok lah orang Arab ni. Orang jatuh dia. Siapa kita orang jatuh, kita tengok orang jatuh dia jangok. Orang Tino ni tak nak kecek lah. Dengan bulu kening apa ni jadi molek ni. Dengan bulu mata pun letik molek sedap tengok. Hidung dia pun hidung pun jadi betul molek macam. Dia macam kita ni banyak macam. Dia ada macam hok pesi tajam mucuk itu pun ada. Ada hok macam pesi gokok semua burung sindik itu pun ada. Dia banyak macam. Macam juga hok pasal jadi besar. Supaya ngawah jambu tu pun ada. Hok kepek tu kita tak bahas mula dah. Tapi Nabi bukan balas tu. Comel. Dan mata dia tertengok mata putih Nabi. Putih ni abyadhu mislu lu'lu'in. Putih dia ni putih serupa dengan mata lu'lu', mata mutiara.
serupa dengan apa ni? Kaimuk hok putih. Kalau kita gak mata putih tu orang panggil lah mata putih. Tapi ke urat tak tahu tak ada apa ratus sebelah-sebelah mata tu. Ya merah. Ada setengah hok gifok itu sikit tu. Nampak biru tak itu tak ya? Hak mau suluh pun ni nampak biru lah sebelah. Jadi to kacuk kena tak tahu. Belain ni. Nabi ni cerah putih luweh. Tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah orang lah tu. Habis tu setengah ulama dia kata gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammadun basharun laisa kal bashari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia. Laisa kal bashari, dia tak serupa dengan manusia. Dia tu manusia tapi dia tak serupa dengan manusia. Ya manusia juga. Makan, minum semua kita. Tapi dia tak seperti manusia. Dia bandingnya no. Tengok ayat kata dalilnya kata-kata dia. Dia kata kal hajar apa ni kal yakut bainal hajari. Serupa dengan permata hok yang duk di kalengi batu-batu. Mata ni tak batu mata jelimo batu sana hin mata zemrau hok ustaz akal zemrau dah zemrau tak batu batu mata ite belie batu pas zemrau kita tak mata zemrau suti mata zemrau suti ni kalau hok mahal-mahal molek-molek sikit lah ni beratus ribu tak gitu 100,000 lebih, 200,000, 300,000. Sute je satu. 300 kita tak kata 300,000. Pas kita ambil kereta muat batu mari Batu sama batu Batu 10 hotel kereta gudang. Berapa kok baru? Lah ni seketik kereta gudang berapa tu? Kalau batu Batu apa sang? 9,000. Pas kalau 9,000 ustaz deh. 9,000 pas kalau 10 hotel baru 90,000 je. Berapa juta hotel dah tu. Pas kalau orang kita batu banyak kita nak tukar dengan dia, nak tukar dengan mata jemeruk dia. Kita ada hotel apa ni ada 10 hotel udah 10. Batu sama batu kita jangan nak tukar tak? Tak tukar. Kerana ni batu sungguh lah. Tapi dia tak serupa dengan batu dalam 10 ludah lah ni tu. Serupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu manusia lah. Tapi dia tak serupa dengan manusia lain-lain tu. Nampak tak? Tu habis dia kata Muhammad tu adalah manusia. Tetapi dia tak serupa dengan manusia. Muhammadun basharun laisa kal bashari. Muhammad tu adalah manusia. Yang tak serupa dengan manusia. Serupa dengan apa? Serupa dengan mata yakut ataupun mata permata di kalangan batu-batu. Dia harga lain-lain. Nabi kita peluh kita tubik. Jadi air biasa itu sepengah air beli air kolah tu je. Peluh Nabi kita tahu tak? Warna apa? Peluh Nabi warna putih. Bayat, riquhul bayat kallu'lu'i. Peluh dia tu putih. Peluh tu baik putih sepengah susu. Lepas tu rihul misk. Bahu dia tu bahu sepengah serupa dengan kasturi. Minyak bau kasturi ya. Minyak bau kasturi ni minyak bau yang paling harga mahal kali. Sedap, bau sedap. Jadi bertukar dengan minyak kasturi hok dua lama perut budak tu dah. Untuk minyak kasturi lain. Tu kasturi tak nama nak sedap dengar. Kasturi ni adalah nama bagi minyak bau yang bau sedap. Pengak ada setengah hidup beli kata ni mana ni? Ni kasturi pusat kerja. Ya ada hok pusat kerja tu jadi bau sedap juga. Orang ambil daripada pusat kerja tu. Bau dia sedap. Habis kita tahu apa? Orang peluk dengan Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah kadang-kadangnya, sahabat sahabat ni gila.
jilat tubuh Rasulullah. Kerana bahu dia tu menarik, sedap. Satu ketika Nabi hijrah hidup di Madinah, di rumah Abu Ayyub, peristiwa ni berlaku di rumah Abu Ayyub ni. Duk magile tidur atas ke bawah. Mula-mula tak Nabi alik bawah, kata tak kena tak Nabi alik bawah. Dia Nabi, Rasul, utusan Allah. Rumah kita dua lapis, tak dia alik bawah, kita duk letak. Pas dia letak rumah Arab zaman dulu ni, dia berasuk kayu gitu, kata dia berseluk gitu je. Dia ada bluebell, bertitik apa tu bertitik, seluk dapat itepek seluk je. Bola ni dia tak Nabi letak duk main bergilir tu. Mula-mula letak panah, letak. Duk bawah, main gilir bola lama. Tekah cawak Nabi duk alik tah tu. Tidur saat ni Nabi duk baring alik tah, dia titik lah peluk. Pas titik, gi kena atas dahi dan atas pipi bini Abu Ayyub ni. Apabila benda bau sedap, titik pak ni, bau apa? Pas dia tak, bau apa sedap ni? Dia pun gerak, apa titik bau sedap? Ni bau ni tak biasa ni. Dia pun ambil tak, bau sedap dak tu. Ya orang kita ni dia telajak sedap dak ya lah no. Oh ya. Dia tak padai dengan hidung. Mula nak celup masuk dalam mulut lalu. Kau sedap lagi. Lepas tu tengok duk perhati Abu Ayyub hati. Dia kata, "Rik Abu Qasim." Peluh Pak Qasim, peluh Nabi lah. Bini dia pun ngangung. Dah bau sedap dan sedap rasa. Ngangung titik masuk dalam mulut. Ada dalam riwayat tu. Ni kali kita kalau Kiyah pun balik lewat ikut pula Abu Ayyub pula ngangung. Abu Ayyub berhenti pula, aku pula. Duk ngangung tak ada. Makai peluk baginda Rasulullah. Tu. Hok kita rasa soano tak biasa kecak. Masa yang moh itu kecak juga. Mungkin bomo so kecak, bomo takut atau jadi cimanih kata. Peluh dia tadi tak agak benar, ingat aku tu sakit itu sekali. Peluh tu baik kecak peluh kita. Jadi balah mana? Masai baik peluh kita. Kalau kau gila pagar bau kelik tu masuk, masai, lepas tu bercampur dengan nak masai sikit. Dia tak, habis penuh ayat kata, manusia ke? Manusia. Tapi supo dah itu? Tak supo. Tu baginda Rasulullah. Mata ni deh, mata hitam Nabi. Mata hitam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, kadang-kadang aku dikecek dengan Nabi ni, aku nampak muka aku dalam mata Nabi. Nampak. Zunaid kata dengan Abah ni, nampak tak Zul dalam mata Abah? Gelak ni dia. Kalau tengah keri pun tak nampak. So dia koyak lah buat kita ni, tak ada mata berkilat sudah habuk. Nabi ni berkilat, noyak tu mata hitam dia ni, hitam berkilat sehingga dia boleh buat menyuluh. Tengok, aku duk lewat tu dah. Lewat tu. Cerah apa tangga tu mata. Kita sudah kecek lah. Mari kalau duduk geno pun, kalau mari hok darah jangok tahu mana apa nak minta suluh hangpa nampak dak lewat mata demo. Tak nampak. Noyak tu keistimewaan yang Tuhan buat body Nabi dan pelambagaan dia. Kau dia ni puluh ni dah. Perut ni tak ada lagi. Aisyah kata perut ni tak ada boyan. Kita ni tak sapa 50 tu boyan dah. Dada ni masih tu tinggi lagi, perut ni rapak molek. Lepas tu jadi berulah. Orang panggil apa? Six pack. Kita cari tak temu pack tu. Kita beri makan pack. Kambing. Nak six pack. Nabi apa tangguh tu? Terjaganya. Kita ni kalau tak itu kan jadi gelandu. Dia ayat baginda Rasulullah. Tapi nak tanya, tu kita tiru boleh tak? Karena kita kena tiru Rasulullah. Tanya Amu nak tanya, kita tiru boleh tak? Kita nak tiru tak boleh. Nak
kecek bau sedap dah. Dan teka hari wafta ke wafta jeruk tu tak ada jalan kecek dah demo. Orang lari bih. Nah. Nawi bau sedap tak kena pun tak leh kita nak tengok tak leh aku tu. Nawi jangok adalah setengah-setengah tu sedap tengok juga. Kadang-kadang teka umur 20 25 tu boleh gila. Tapi mari sampai ke 40 50 kau tak ada alih dah. Kau balik nak turun dia bukan telah tu pasal nampak pasal lain. Lah ni mulai terau. Ayo kau berubah. Nabi ni tak ada masuk jangok dia tu. Jangok hingga sampai ke dia wafat. Rupa dia tu tak teralih. Jangok. Habis ada sekali dalam satu riwayat seorang sahabat Nabi bekal Nabi. Ustaz dia bekal Nabi. Nabi suruh bekal. Nabi bekal semua. Bekal ni orang panggil waktu bek darah bekal. Bekal waktu bek darah Nabi. Dia kata munggi hafar gi kamu widale jauh ada orang dan mu ita keliling. Tengok nampak tak ada orang mu kamu situ. Dia royak ke sahabat dia. Sahabat tu dia tak apa Rasulullah. Tukar bekal dia tu. Dia ni pun ambil darah Nabi dari bekal tu perak lagi. Ni masuk ke lindung tu lah. Rabah lindung orang tengok orang tak ada. Dia buat si anak dia. Dia tak ada kali tanah. Dia ambil kerok dia. Teleh habis. Itu dia. Klik sama Nabi. Rasulullah tanya kata, musibah mana darahku? Nabi tahu, seolahnya tahu. Nabi tu tahu, musibah mana darahku? Ya tu sipeh tepat gali sipeh ni kata orang gali cari tak temu dah bekas ni kata. Malaikat Allah Taala je. Kau cari dah tak temu. Ya Nabi kata dalam perutmu. Nabi kata dalam perutmu. Nabi tahu kata tu. Dia pun suka dalam perutku. Nabi kata perutmu tak akan boleh selah oleh api neraka selama-lamanya. Ada perut tak makan tangan nak makan geno. Pakai tak kena makan dia api neraka lah. Ni benar juzuk daripada Nabi hampir apa hidup sipeh taruh juzuk rambut Nabi dan sebagainya. Habis ada lepas pada Nabi meninggal subhanallah Ummu Salamah seorang isteri Nabi, dia ambil rambut Nabi dia duk sipeh taruh. Apabila Nabi dah meninggal, dia kata tiap-tiap kali aku sakit kepala ataupun demam sakit gini, aku akan ambil air satu qadah dan aku celuk rambut Nabi tu. Celuk rambut Nabi, tabarruk dengan juzuk Nabi, kerana rambut ni juzuk pada Nabi. Dan aku minum sekaligus tu tengok. Dan bukan aku seorang dia kata. Kawin anak-anakku pun balah itulah sembuh. Sehingga Khalid Ibnul Walid dia pakai topi perang, topi besi ni, atas mucuk ni dia buat tajir buat tajir ni, di atas tajir ni berapa? Dia pulah reke dene. Rambut Nabi kau kerak di Hudaibiyah dulu tu. Ambil dia adik sipeh. Ambil taruh duk tok tanah. Habis dalam perang di Yarmouk tu, askar Rom, Roman ni, takir dia tu, dia halik tu, kena lah, dia lepas kepala ni, kena ni lah. Kena mucuk ni patah, tubik, Khalid, tak ada gaduh, dia nak takir belakang, dia duk gaduh cari mucuk cotek, hok gi raik dah ni. Dia cari aci boleh kelak. Saya. Pok itu ada juga ICP. Ayat senyak ni ada apa? Bukan mudah. Bukan mudah. Barang tu bukan mudah. Kerana juzuk pakai ye hok Nabi apa semua, bekas-bekas hok Nabi dia mesti sipeh. Nak royak tu kelebihan dan kehebatan Nabi SAW. Walaupun dia tak ada, kita ambil tabarruk dengan dia boleh. Ambil keberkatan tabarruk dengan dia, dengan juzuk dia, dengan pakaian dia, dengan kakai subeh dia, apa semua tu. Jadi ambil barakat dengan tu boleh. Dan minta kepada Allah Ta'ala. Yang tu yang Amo dah sebut saat ni tu, hak tu kita nak tiru nak ambil tak boleh. Hak yang kita tiru boleh dan Nabi tu anjur suruh tiru, kenapa apa? Jijak lakoh dia. Sunnah hak dia tu.
ataupun hadi Rasulullah, cara duduk pesai Nabi tu. Kalau kita nak tiru tak boleh, nak jangan Nabi tak jadi. Kalau kita cocok ubat kena nak peluh jadi cat putih. Kadang-kadang jadi tu cat biru, tak jadi gitu. Kerana hak itu suruh turut, Nabi suruh turut jejak lakah dia. Habis Nabi kata, innama bu'istu, sesungguhnya dibangkitkan aku ni li utammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Pentingnya akhlak, perangai dan wuti pawak kan cai ciwit macam wan orang ni penting. Islam ambil berat nah dan orang yang boleh duduk aqrabu majlisan fil jannah, orang yang boleh duduk majlis kalau dekat, kalau bilik hotel, bilik orang, kalau istana apa dekat dengan Nabi sekali, siapa dia? Makarimal akhlak, orang yang moral, akhlak, budi pekerti dia mulai. Kita tengok orang ni, kita tengok tahu dah orang ni perangai molek ke perangai tak molek. Kerana dalam Islam kita tak hajar perangai pasal tak molek, perangai menuai, perangai bertepi, perangai jahil. Jenis-jenis benda keaiban supaya santun. Bukan dia. Ada setengah-setengah sampai jerkah. Duk molek-molek, pai. Terkejut bis dia orang lain. Kadang-kadang panggil anak tu menuai suara derah. Bukan dengar sekat anak dia. Anak 5 hotel rumah lagi tu dengar habis dengan dia. Tu bukan akhlak. Nak ayat atas Rasulullah kok besar sekali dalam Islam. Kalau kita tengok dia perangai Rasulullah yang dia buat ketika duduk di Mekah ni dah 13 tahun, akidah dan juga ihsan, akhlak ni. Ya kalau akhlak tak sempurna, kita tak boleh milik jannah. Kita nak masuk syurga tak boleh. Akhlak teruk benar, sombong, kok berat kali. Bertengok. Bahasa kapur-kapur orang panggil metor. Tengok Nabi dah hajar, suruh hormat kat orang. Besok dia duduk makan nasi ini. Kita kadang-kadang tak, kita benda lain benda cipat tak ni kita rasa tak ada lah anu. Tapi Nabi ni jaga. Di kalangan ramai-ramai ada hak tua. Orang terhormat, orang hak sepatut dihormati hak tua. Hak ni orang perekat budak kali. Buat nak makan nasi. Budak ni nak jemput makan dalam nikah, Nabi pergi tangan. Huduk ya walad. Dia call. Dia kata lepas we bainanal kabir. Hak tua dah di kalangan kita. Orang muda kau dulu. We orang tua dulu. Kita lah ni tengok. Jumpa kita lah ni. Ada tak lah tu. Cik boleh take kita dulu. Ada kira muda tua. Orang yang sepatut dia hormati. Rasulullah ni. Nabi Rasulullah biasa kata. Laisa minna. Bukan daripada golongan fok kami. Mana ya tu tak ngaku kata fok dia. Nabi tak ngaku kata fok dia. Kerana bukan cara pesai Nabi. Mana? Man lam yarham saghirana wala kabirana. Orang yang tak beri penghormatan kepada orang tua. Kita tengok lah ni, kadang kita lah ni apa fasya dahsyat teruk nak tak serupa dulu. Dulu walaupun orang reti agama tu kurang, tak ada banyak sengalan ni, tapi dengan orang tua mereka hormat. Dengan orang umur yang lebih tua pada mereka tu mereka hormat. Orang ni pengalaman lebih pada dia beri penghormatan. Beri penghormatan khas bagi orang ni. Kadang-kadang orang nak lalu tengok orang tua, kita orang budak-budak, orang wairun ni helik we orang tua lalu. Cubalah ni ustaz. Siapa dia teh helik? Kita kena helik. Tak helik ni tepuh level dia. Kalau lalu kau nak le mana? Saudara kira lah babo mana tak babo mana pun lalu je tepuh le demo. Rebah tunggai tak ada beli juga ikat tamir. Tak kira lah ni tak ada lah tu. Ni Rasulullah ajar. Rasulullah kata bukan laisa minna, bukan puakku. Tak siapa kami tak ada mengaku kata bukan umatku, laisa minna.
Ia tak ada kata laisa ummati, laisa minna, bukan golongan aku. Bukan pesi setai aku kat sini. Lepas tu tak ada kesia belah ke orang yang lebih kecil. Tengok orang kecil tak ada sifat kesia belah. Kadang-kadang temu budak tak apa-apa weh. Jetik telinga pah weh. Kadang-kadang kalau budak mu halih hidup lain. Kadang-kadang budak tu mari dia tengok kita nak makan apa nak makan fok tua lah kau. Fok lapis ada tamneng lah kau. Duk makan. Nampak budak mari. Gigi. Jah. Orang panggil tak ada nampak usia belah. Tak ada usia belah langsung. So, budak. Yang keduanya sorry di sini pahalnya dua ialah orang yang peringkat rendah pada kita. Kita ada tamneng, demo tak ada tamneng. Kalau dah gigi. Ni wak tak doli dia mah. Besok tengok kadang-kadang dia orang nak saleh. San titam ada juga. Sang nak tengok dah asal ni apa tu. Dalam sosial. Orang mari nak saleh dengan ketua gamno. Okey orang tempat kita. Hola nak saleh. Ketua gamno ni puas lah. Orang bukan puas dengan kita, orang luar negeri. Puaskan rat. Orang Islam nak saleh. Dia tengok muka saja itu lah. Dia tak saleh. Hok ni pun royok. Ni. Perangai lah ni buke. Buke perangai hok Nabi hejak. Noyak kata siapa dia hejamu malah tu. Walam yuwaffir alimu minna. Tak bui kedudukan yang sepatut teh. Tu Nabi tak ngaku. Sepatut teh bagi orang ni. Orang mereka jadi pemimpin, kena widut pak molek bagi dia. Jangan kata hawa dia jadi pemimpin, nampak tak ada apa kita tak patuh dia ni. Dia bakal kan kita bakal lain-lain, dia bakal gendah, kita bakal lain, kita bakal pupuh, dia bakal kelep kau dah lah. Nyiwak lepas pun kau tak leh jangan. Ataupun orang ni orang ada ilmu, orang alim kita tak belakang. Bila pihak macam hidup tengok tak ada kerencai kat orang langsung. Orang panggil tak ada wi penghormatan dan juga takwi tepat yang selayak bagi orang walaupun dia besok jadi bekas pemimpin. Cuba perhati tengok orang Amerika. Orang besok jadi abdi petana tipedi. Tak ada jadi dah, tapi abdi besok jadi petana tipedi ataupun besok jadi orang kerja dalam berliman. Hari besar-besar dia heret waktu mari. Walaupun jalan dengan itu pak. Suruh mari duduk dalam majlis lagi. Bui penghormatan. Untuk orang panggil yuwafir. Orang yang ahli-ahli, orang yang hebat-hebat di kalangan buat dia. Orang kita tak dah. Dia nampak tua tak bakar. Bawa molek dengan nyanyuk atik. Dia mau kata satu saya capur lah. Kita jauh-jauh. Pasal nak bahu hapak atik dia tua ni. Bawa molek. Itulah di antaranya. Honing ni bagi hok besar sekalinya. Ingatlah buat kita semua. Amun nak besar. Bukan banyaklah kalau nak kecek tentang sakut paut dengan Maulidun Nabi. Benda yang mayukhaz. Apa yang kita ambil boleh. Ibrah daripada pengajaran hok besar hok Rasulullah tinggal kita. Yang penting. Hok jadi iti betul-betul. Hok iti. Bukan kulit. Bukan selaput. Bukan podok. Hok iti benar-benar. Adalah moral tu sana, akhlak. Habis kali Imam Syafi'i dia tak tahu dah kita sedek ngaji, kalau ditok guru, alai, bukan tak alai. Tapi Allah dia nak kata pun dia tak patah bengok dia kata. Siapa hok ni malu nak duduk dalih. Sah ngaji, mungkin ngaji dengan tok guru lain. Tak ambok akhlak yang tak molek. Orang tak ada. Dan Nabi tak beri kedudukan. Dan ingat, nak ayat kata perangai yang molek ni lah yang boleh pimpin. Tengok berapa generasi-generasi hok masuk Islam lepas dah tu. Sebab apa? Bukan sebab lepas pada Nabi tak ada dah. Sebab apa? Sebab tengok sahabat. Tengok sahabat lah. Ada lagi orang malah ni. Ada ni. Tak tipu betul benar akhlak molek dengan betul. Lekat masuk Islam. Lepas kalau kita lah ni cut kai kok kita nak tanya cut kai, kok Nabi penting kok kata jadi iti dah ni. Ada ke tak di kita? Kadang-kadang kita ni Allah megah tak ada ngamuk. Megah. Ada.
So je, demo popo sikit je. Dia gatal nampak tenonai, nampak lilak-lilak kau ni sikit ataupun boh mana? Ya, boh sini deh. Jadi mula berasa, kita sayat gagah dah tak apa dah, tu best diri lopak diri boleh. Sebenarnya kita Islam ni apabila Tuhan kau akak, kita kau pernah. Kerana Tuhan kata apabila kita kau pernah, Tuhan akan kau akak. Tu orang panggil sifat tawaduk di dalam Islam. Nak asuh kita, hati kita ni berasa lembut sungguh. Nabi kata orang mukmin betul-betul afidatuhu ka afidatul usfur atau afidatul tuyur. Hati orang mukmin yang soleh betul-betul adalah hati dia seperti hati burung, royak terlembut. Tak ada kata nak hajak nak kecek kasar, nak balah gi mari, nak tekai gi mari. Lah ni tengok dalam ni, dalam sosial di hari ni. Hok nu bertepik ni, hok ni bertepik ni. Pakai hajab balah gi mari belaka. Kadang-kadang budak hok tak tahu kok mana ni tengoklah. Oh ya kena buat lah ni kembali deh. Kita kena ada cut keng cara kita. Kena mulut sedak cara kita. Ni tengok ni orang duk radak ni lagi. Tengok nyep kecek kato peruk. Penganak teleh. Kok nu ku bidah mari ngah karung kong kai popak. Kok ni pu pedih tak ada nak pergi minggu dapat cari buah pulak popak tu baik. Berdagi mari. Lepas tu anak murid, anak pelajar pok penyokong FC di bawah ni komen di bawah. Tak itu san. Tuk tak jawab pai hok ni molek kata tak molek tin nengเลยhok ni kata tin neng hari hok jawab dah belaka lah. Kacau gitu. Mana hok kata nak turut sunnah Nabi. Hok kita dua ayat kata nak turut sunnah Nabi. Sunnah tu sekat baru ke serubeh aja tak ada jalan. Hati akhlak perangai tak ada bersunnah sikit hebuk mungkin dia. Itulah di antara tausiah pada malam ni lebih kurang kepada buat kita semua. Semoganya dapat manfaat bagi kita semua dan jadi pedoman dalam hidup kita. Semoga kita ni ikut jejak langkah Rasulullah. Rasulullah ni letak apa-apa ni orang panggil pertengah. Bukan keras sangat dan bukan lembut sangat. Orang panggil meren. Orang panggil yun boleh, beri boleh. Tu Rasulullah bukanlah siapa kata keras kau ataupun lemak lotak. Bukan juga. Ni orang panggil konsep Islam hajar ke kita. Dan kita jadi orang yang ada pendirian. Banyak balik buat, banyak balik patana daripada percaya sampan tu banyak dah. Kita kurang hok kecek tu sikit tapi kita buat tu banyak. Kerana hok tu adalah orang panggil train, jale hok Nabi telah buat dah. Kotak lah tu terus Nabi buat jaya. Kita jangan nak ambil lah kotak hok kelau mai tu tiru. Pun ada hari ni. Jihad nampak jihad tu lah. Tapi bahagian dalam tu belum tentu. Habis tu tak boleh duk tengok sangat di jihad lah ni. Kadang-kadang nampak jihad tu lah. Tengok, Suzuki. Yamaha. Tapi dia soyak tu baik bukan. Tak ada jadi Yamaha, tak ada jadi Suzuki. Di hot lain. Jadi kadang-kadang bertukar terus ada. Jadi barang plastik, replika. Barang tiru terus. Nauzubillah min dzalik. Maka malam ni sekadar inilah maka kata aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ilaika fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azza sultan. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Allahumma syrah sudurana bittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabi'a qulubana bil Qur'an wa rabi'a uslubana bil Qur'an wa rabi'a uqulana bil Qur'an wahdina ila subulis salam ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.